Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni rakam menggunakan Insta360 Luna Ultra. Tapi kali ni resolusi aku gunakan 1080 30. Sebabnya apa? Leceh, aku nak benda mudah sebenarnya. Sebab dekat app Insta360 ni, bila aku export dia untuk ke phone 4K, Masya Allah lambatnya. Sebab tadi pun mungkin aku rakam straight 7 minit. Jadi memori yang diperlukan adalah 3GB untuk dia export. Memang lambat. Jadi aku transfer je pakai card reader, masuk ke telefon dan aku terus upload ke YouTube. Memang tak edit, kau boleh tengok video. Kalau aku letak link kat atas sini, atas sini, ini. Atas sini. Kau boleh tengok. Itulah video dia. Video 4K, video 8K tadi malam pun aku ada buat juga. Memang tak boleh export ataupun download ke dalam telefon. Memang berat. 1 minit dia dah 1GB lebih. Yang tadi 7 minit dekat 3GB untuk 4K. Ni sekarang ni aku rakam menggunakan 1080. Aku nak tengok boleh download tak. Sebab kita travel, kau boleh, kita nak cepat tau. Maksudnya kita boleh terus pakai app download dan kita boleh edit ataupun export macam tu. Ini aku rakam menggunakan 1080 audio stereo 360 Omni lah. Dia ada banyak pilihan, direction punya depan belakang ataupun depan saja. Depan saja aku tak tahu sama ada di balik skrin ataupun yang menghadap kita ni dipanggilkan depan. Jadi audio sekarang aku pakai Omni dan resolusi 1080. Macam ni lah kualiti dia. Kalau nak zoom 1080 kita tengok. Kita zoom muka dululah, zoom muka. Zoom muka tadi aku zoom muka, kau tengok nampak aku punya jalan-jalan yang belum diturap Okey, ni 2 kali. Kita dekat sikit. 3 kali. 3 kali dia nampak lubang-lubang muka aku 6 kali. Tu dia. Black hole. Okey, kita pindah kepada 12 kali. Masya Allah, nampak black hole. So, korang kalau ada suggestion untuk aku pakai cuci muka, bagi tahu lah. Aku pun dah lama sangat tak pakai cuci muka. Biasa pakai sabun tonyoh je. Macam tu lah jadi muka aku. Okey, ni 6 kali, 3 kali. Dan 3 kali ni 2 kali. 2 kali ni yang di review aku tengok dia crop daripada yang 1 kali. Dia tak pindah lens lah. Sebab ni akan pindah lens. Okey, jom kita try zoom jauh sikit. Kita tengok kualiti 1080 apabila kita zoom jauh. 2 kali, 3 kali. Kita zoom kat GPS ke kat atas lah, tahan ya. 6 kali, 12 kali. Tu zoom 12 kali. Dia tak ada lagi lah. Lepas tu kalau kita tolak lagi, tak ada. Ni zoom 12 kali. Nampaklah macam tu kan. Okey, kita batal balik kepada 1. Okey, tu dia untuk resolusi 1080 30 frame per second. Jadi audio dia Omni, kau boleh dengar macam ni. Aku memang tak edit untuk permulaan video aku. Kalau aku test kamera, memang aku tak akan edit. Aku akan terus download dan upload terus. Aku nak tengok kualitinya. Cuma yang ni aku tengok dekat kamera ni dia ada set beauty boleh on. Aku tak tahu on beauty ke ni. Macam cantik sangat muka aku ni. Patutnya muka lubang-lubang macam tadi kan. Okey, jadi itu saja untuk test 1080 30 frame per second. Sound direction dia Omni, keliling lah 360. Kau dengar bising lah lori-loran belakang aku ni kan. Jadi itulah audio dia. Okey, jadi itu saja untuk test 1080. Aku nak tengok dia boleh download ke tak. Kalau boleh download, kita tengok kat video lain nanti. Aku bagi tahu. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.